Okey guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Impian Motor. Jadi hari ni aku nak review motor aku yang dah siap untuk diperbaiki lah. Ni. Ya. Masa tu yang masa waktu rosak tu kan. Yang aku tunjuk dekat video sebelum ni. Ni. Ni brake belakang ni patah kan. Dah ganti lah. Jadi warna silver ni. Lepas tu apa lagi? Lepas tu ni yang dekat dengan kickstarter ni dah boleh lah sikit, tapi agak sedikit ada kesan rosak lagi lah. Lepas tu yang rosak lagi ni kan, brake kan. Aku tunjuk patah yang masa tu kan. Ni dah siap. Tapi satu je masalah. Masalahnya tiba-tiba siap baiki tu kan. Ni tengok ni. Alamak, handle pula sengit sikit mat. Sengit sikit guys. Nampak? Tengok. Kalau korang tengok kan lampu ni. Ni lampu ni bahagian dia punya tengah tau. Bahagian tengah dia. Tengok ni. Dia akan mendarat dekat sini. Tengok sini. Dia tak mendarat kat tengah. Maksudnya sengit sikit. Jadi itu sajalah review motor Molina Squeeze aku yang dah siap diperbaiki ni. Okey, dan baik, jumpa lagi.